Okey, alhamdulillah untuk Malaysian Standard Dehydrated Klulut Stainless Bihani MS2683 2025 untuk revision kedua yang telah pun di peringkat perasmian di MITI ASEAN di 2025 oleh timbalan MITI. Dan ini inilah ahli keluarga kami di Jabatan Standard Malaysia yang telah banyak membantu kami untuk membuat aktiviti Malaysian Standard. Okey. Kita tengok semua dah dicabut. Kita ada Hani, kita ada Hani Apis SP Inspirasi iaitu MS 278225. Dan kita juga ada Dehydrated Klulut Stainless Bihani Inspirasi 268325. Ini untuk revision 2. Okey. Kita ada Christine sebagai penggerak industri madu lebah. Okey. Ada bos. Ni bos kita. Ni bos kita kan. Ini terbaik. Okey, ini kita punya orang kuat kita. Ni orang kuat kita. Cak Mero. Subscribe 2683 di Mysol JSM. Okey. Kita tengok kita punya keluarga. Ni semua keluarga-keluarga kita di JSM kan. Laila Kawan dia, kasih ada tu. Okey, kita juga terima kasih kepada Hani Gold Enterprise dan Berhad yang bersama-sama dengan kami di bawah pembangunan industri madu lebah Klulut. Kita ada side on. Happy lah spotlight tuntas. Okey, untuk Malaysian Standard Dehydrated Klulut Stainless Bihani 2025 yang telah pun siap rasmi bersama dengan Tuan Faizal dan Puan Nur daripada UKM Unipack dan bersama dengan ahli keluarga Jabatan Standard Malaysia dan rakan-rakan daripada MS2683 dengan MS2782 Apis. Dan hari ini Tuan bersama dengan Tuan Pengarah dan rakan-rakan daripada Jabatan JSM dan bersama dengan pengurusi working group kami Profesor Dr. Wan Iriani daripada Universiti Malaysia Terengganu.